Berkaitan dengan perancangan menurap dan menjalankan penyelenggaraan berkala bagi jalan kampung di Keningau, kementerian ini akan memohon peruntukan tambahan untuk kerja menurap semula dan pembaikan pavement melalui anggaran separuh penggal ASP tahun 2025 kepada Kementerian Kewangan Negeri Sabah pada bulan April ini. Okey, saya teruskan. Bagi perancangan menurap jalan di Jalan Gauluan Batu 27 dan Jalan Sigapon, jalan yang dimaksudkan adalah Jalan Banjar Kampung Maninipir, Jalan Patikang Tengah dan Jalan Lama Tenem. Status semasa jalan yang dimaksudkan adalah jalan gravel. Jalan yang sebelum ini dikawal selia oleh JKR Keningau akan dimasukkan ke dalam kontrak penyelenggaraan. Untuk makluman ahli yang berhormat Dewan juga, projek pembinaan Relief Road di Keningau melalui program Jalan Luar Bandar, itu projek menaik taraf Jalan Keningau Relief Road Keningau, sedang dalam pembinaan. Projek ini dijangka siap pada tahun 2027.